Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita ambil rehal ni, kita akan dapat dia punya tapak. Lepas tu ni dia punya tempat letak Quran. Tu dia punya batang dia. Dengan dia punya inner. Gambar muka tak mau okey. Jadi kalau untuk mudahkan pemasangan, nombor satu dah tengok ni, pasang yang ni dulu. Okey, pasang ni dulu, dimasukkan dia. Masukkan ni dulu. Okey, ni ambil dua ni. Kita boleh tengok daripada sudut sisi tepi macam ni. Dan zoom tu macam ni. Bila kita letak macam ni, kita akan nampak ada macam lubang cahaya. Kan? Jadi okey, kita masukkan. Ejah tengok elok situ. Dia masukkan ni. Biar ada washer satu kat depan dia. Masukkan. Ini satu lagi untuk yang belakang dia. Dia masukkan. Okey, nampak dia dah masuk. Dia dah masuk tu, sini. Ambil ni. Tak. Masukkan washer dan masuk skru. Jadi untuk ni, sini kita cuba ketatkan dia. Guna tangan dulu. Tak perlu ketat sangat, jadi cukup sekadar tengok. Ni pun dah ketat. Penting dia jaga gas. Okey, ni satu part dah selesai. Kita letak dulu dia dekat tepi. Okey, langkah seterusnya kita pasang dia punya tapak dengan tiang. Make sure kalau kita ni normal belah kanan, biar skru ni duduk belah kanan. Dia selari dengan ni kanan. Kalau orang kidal, tak kidal lah. Jadi ada dua side yang kita boleh pilih. Jadi kalau kebanyakan belah kanan lah. Tekan ni. Tengok kat belakang, tengok. Tu tak masuk habis lagi. Ke belah sana. Tekan sampai tak masuk habis lagi. Kalau boleh kita tekan sampai masuk habis lah. Kalau boleh biar sampai dia sama level lah dengan belakang tu. Jadi sikit lagi. Okey dah. Baik, bismillah. Tu. Dah. Jadi ikat ni. Ikat dua skru ni. Situ ada dengan sini. Ikat.